Okay, so ni dua beza Ni yang apa? Toda Samurai. Ni standard L2 intake. Okay, ni exhaust. Ni exhaust. Okay, nampak perbezaan dia. Yang ni more lift lah. Yang ni dah rapat dah. Standard rapat. Okay, more lift. Kita tengok dia punya seat pressure pada 10 Kita tekan dekat sampai 10 mm. Tengok berapa seat pressure untuk intake. Tekan sampai 10. Okay. Yang ni duduk dekat yang hitam tu KGCM 567. 6 lah. Okay, 6 kg. Okay. Ni valve spring yang Toda Samurai tu Okay. Kita dah buat dah stopper sampai 10. Nampak? Tu nampak tu. Jadi dia 6-7. Dia 7 Yang standard tadi 6, dia 7. Tapi lift dia masih tebal. Kita slow ni. Valve spring kita dah pasang dah. Retainer titanium. Valve spring dapat gap dia jauh lah. Untuk lift memang padu lah. Okay. Okay, nampak tu.